menyelesaikan dua soalan yang berbeza, iaitu tajuk kita pada hari ini adalah no. Jadi kita ada dua soalan berbeza, iaitu yang ni bahagian 1 ni bahagian 2. Jadi ada perbezaan dia. Jadi jika soalan anda jika jawapan kosong berada di sini, berada di tengah. Okey, ini dia punya formula. Formula setiap kali exam korang akan tulis BKK. Okey, apakah BKK? Maksudnya nombor besar, nombor kecil, nombor kecil. Sebab dia macam logik. So senang. BKK. Okey, jadi kita B dengan K, besar dan kecil. Jadi apa? Besar dan kecil kita kena guna, dan kita just copyright je apa yang dia tulis. Tapi sekarang 3 nombor, kita nak ada 2 nombor je. Jadi kita darab dan tambah. Jadi 2 darab 1 2, tambah 1 3. Jadi 3/2. Okey, kita tulis je balik 2. Okey, jadi biasanya bahagi ni kita tukar kepada darab. Ya, bahagi tukar kepada darab. Okey, so next 2 ni, dia tak ada 2, dia ada 1 nombor je, dia tak ada 2 nombor. Kalau macam ni dia ada 3 nombor. Mungkin ada satu nombor, jadi kita kena tambah apa? Tambah 1/1. Jadi kita kena apa? Kena terbalikkan. Jadi 1/2. Okey. Jadi mari kita setelkan rama-rama. Okey, 3 dengan 2 ada dalam sifar yang sama? Tak ada. Jadi 1 dengan 2 ada dalam sifar yang sama? Tidak ada. Satu adalah paling kecil. Jadi kita buat je sifar atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi 3 darab 1 3, 2 darab 2 4. Okey, jadi itulah jawapannya. Okey, next. Okey, kita guna benda yang sama juga. Okey, BKK, besar kecil. Okey, jadi kalau soalan dia kecil dan kecil, kita guna apa? Kita kena guna darab. Okey, jadi kita buat darab. Okey, jadi kat sini 2 nombor dah perfect. Ini 3 ada 1 je, jadi kita tambah apa? Tambah 1. Jadi darab ni kan, jadi kita tak perlu tukar apa-apa. Kalau darab kita tak perlukan apa-apa. See? Tak payah terbalikkan macam ni, sebab dia dah darab betul-betul. Okey, 2 dan 5. Okey, jadi mari kita lihat. 4 dan 5 ada dalam satu sifar yang sama? Tak ada. 2 dan 1 ada dalam sifar yang sama? Tak ada, sebab sifar 1 adalah sifar paling besar sekali yang kita ada. Jadi kita buat apa? Atas darab atas, bawah darab bawah. 4 darab 2 berapa? 4 darab 2 8. 1 darab 5 5. Jadi itulah cara nak jawab soalan dia. Okay, next soalan dia pula. Okay, senang je. Besar kecil. Ni sama je. Jika soalan dia berada di tengah, kita kena bahagi. Bahagi. Okey. Jadi bahagi. Kita dah buat dah 1/1 bagi 1/6. Jadi macam sebagi tukar jadi darab. Lepas tukar jadi darab, kita balikkan nombor. Okey. After dah terbalikkan nombor, 6 ke atas, bawah 1, 6 ke atas, bawah dekat 1. Wait. Sorry, salah buat. Yang ni kepala besar, kaki kecil. Jadi kita kena buat apa? Kita kena bahagi. Yang ni belum set lagi ya. Kita kena bahagi 8 kat dalam 5. Jadi 8 bagi 5. Okay. Jadi 5, 10. Tak apa, kita guna 5. Tolak. Kita kena 1. Jawapan dia berapa? 3. Jadi
Mana raja? Raja atas sekali. Ini queen. Dan ini adalah pekerja. Jadi 1, 3/5. Setelah jawab soalan ini. Okey, pula soalan ini sambung. Okey, kita dah tukar. 1 tambah 1 darab 1 dengan 1 adalah sifar yang sama? Ada. Tapi sebabkan 1 ni adalah sifar paling kecil, jadi kita biar je kat situ. 8 dan 6. 8 dan 6 adalah dalam sifar yang sama, iaitu sifar 2. Jadi 2, 4, 6 sifar 3. 2, 4, 6, 8 sifar 4. Jadi kita dapat jawapan dia 3/4. Okey, next soalan ni pula. B bagi depan. Jadi kita kena, jadi 2 ni kita kena apa? Ni macam biasa. Kita kena bahagi. Dia darab terus. Darab. Kita darab, jadi kita ada 3 nombor. 3 nombor. Oh my god, kita kena darab dan tambah. Kita dapat dah darab dan tambah. Kita dapat jawapan dia adalah 11 dan 6. Okey, 11 dan 6 kita tukar, kita balikkan nombor sebab kita dah ada sifar dekat sini. Jadi 11 dan 10 dalam sifar yang sama? Tak ada. Okey, lepas tu tak ada, kita biar je, jangan paksa. Jadi 3 dengan 9 dalam sifar yang sama? Ada, iaitu sifar 3. Okey, 3, 6. Okey, 6 ada 2. 3, 6, 9. Okey, sifar dekat nombor 3. Jadi jawapan adalah 33 darab 11, 33. 10 darab 6, 10 darab 2, 20. Alamak, kepala besar, bawah kecil. Dia kena buat apa? Kita kena bahagikan. Okey, jadi saya rasa ni kedua. Ni king. Ini queen. Dan ini pekerja. Jadi 1, 13/20. Jadi itulah macam nak jawab soalan A. No. Sekian, terima kasih. Ish.